Jadi DJI Malaysia dah lancarkan dua produk baru iaitu DJI Osmo Nano dan DJI Mini 5 Pro. DJI Osmo Nano tersedia dalam dua varian restoran 64GB dan 128GB bermula dari RM1,299. Manakala DJI Mini 5 Pro pula boleh didapati dengan 4 varian bermula dari RM3,399. DJI Osmo Nano guna sensor CMOS 1/1.3 inci dengan lensa ultralebar 143 darjah, boleh rakam video 4K sampai 120fps dan sokong rakaman 10-bit dan D-Log-M. Ia juga ada dua mikrofon terbina dan datang dengan multifunctional vision dock yang anda boleh guna sebagai dock pengecas, alat kawalan jauh, paparan maklumat dan hub pemindahan fail. Dock ni ada skrin OLED 1.96 inci, bateri 1300 mAh, boleh panjangkan masa rakaman sampai 200 minit pada resolusi 1080p. Badan kamera ni juga kalis air sampai kedalaman 10 meter, manakala dock dia pula hanya kalis percikan air IPX4. Untuk Mini 5 Pro, ia guna sensor 1 inci dengan lensa 24mm dan boleh rakam 4K 120fps atau Full HD 240fps. ISO dia pula sampai 12800 dan dynamic range 14 tops. Selain itu, Mini 5 Pro ni juga ada 48mm Matte Tele Mode yang boleh berikan zoom digital nampak lebih tajam. Gimbal baru juga sokong 225 darjah roll rotation, ada true vertical shooting, sensor LiDAR dan dual band GPS untuk penerbangan lagi baik waktu malam. Bateri standard berkapasiti 2788 mAh boleh beri masa penerbangan sampai 36 minit. Manakala Flight Battery Plus ada bateri 4680 mAh, tawar masa guna sampai 52 minit dengan jarak sampai 52 km. Kamera dia juga ada storan dalaman 42GB. Jadi apa pandangan anda tentang DJI Osmo Nano dan Mini 5 Pro ni? Cuba komen kat bawah.